Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Okey, menu kali ni saya nak masak ikan tilapia gulai tempoyak. Okey, ini antara bahan-bahan yang dah saya sediakan untuk masak gulai tempoyak. Sebelum tu bolehlah siang dulu ikan tilapia ni, potong pada 3 bahagian. Kemudian bolehlah cuci sehingga bersih. Nak masak gulai tempoyak wajib kena ada bunga kantan. So, bunga kantan ni saya potong kepada 4 bahagian. Ada juga 2 batang serai diketuk. Ada juga timun sebagai sayur, letak dalam gulai tempoyak memang sedap. Ada juga tomato dipotong. Dan ini tempoyak, dah tinggal sikit tapi cukuplah untuk masak seekor ikan tilapia. Lebih kurang dalam 1 sudu lebih lah ni. Ada lagi saki-baki dekat botol tu, letak air, goncangkan, letak dalam blender. So, tempoyak tadi saya akan kisar dengan kunyit dan juga 2 ulas bawang putih. Tak letak bawang pun tak apa, tapi ni cara saya lah, saya letaklah juga 2 ulas. Kisar dulu bahan ni sehingga hancur. Bila dah betul-betul hancur, barulah masukkan cili padi, kisar separa hancur je. Untuk masak 1 ekor ikan tilapia ni, saya letakkan 5 biji cili padi je sebab tak nak dia terlalu pedas. Lepas tu bolehlah masukkan bahan kisar dalam periuk. Masukkan juga air secukupnya lah untuk kuah. Boleh terus masukkan bunga kantan, serai, kacau sehingga kuah tu mendidih. Okey, ni lagi satu bahan yang saya gunakan untuk masak gulai tempoyak, daun pepijat. Sebab apa dia panggil daun pepijat? Dia mempunyai bau yang sangat kuat, sangat tajam seperti serangga pepijat. Tapi bila digunakan dalam masakan macam gulai tempoyak ni, dia akan membuatkan gulai tempoyak ni lebih sedap dan menyelerakan. Tapi tak semua yang gemarlah dengan daun pijat ni. So, kalau tak suka daun pijat, boleh gantikan dengan daun kesum. Okey, tadi dah masuk daun pijat, masukkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Teruskan kacau sehingga kuah ni masak, barulah masukkan ikan. Bila nampak ikan tu dah nak masak, bolehlah masukkan timun batang yang dipotong tadi. Kacau sekejap sehingga timun ni layu. Akhir sekali barulah masukkan tomato. Tomato ni dia akan bagi rasa kuah ni ada masam-masam sikit. So, balance lah. Kuah ni ada rasa tempoyak, ada rasa masam, pedas semua. So, memang komplit. Okeylah korang, gulai tempoyak ikan tilapia dah masak, siap untuk dihidang. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.